Pengurusan krisis pada waktu itu terlalu berbeza dengan apa yang ada pada hari ini. Kita mengambil pendekatan bahawa kita tidak boleh biarkan kami pemesyuarat hari-hari keluar data. Komitmen kerajaan pada waktu itu untuk memastikan di atas meja di setiap rumah rakyat kita ada makanan terhidang. Kita melalui krisis pandemik COVID-19 bukan sahaja membawa pada krisis kesihatan tetapi juga membawa pada krisis ekonomi. Kita lihat bagaimana kerajaan pada waktu itu menguruskan pandemik COVID-19. Pengurusan krisis pada waktu itu terlalu berbeza dengan apa yang ada pada hari ini. Kita mengambil pendekatan bahawa kita tidak boleh biarkan kami pemesyuarat hari-hari keluar data. Komitmen kerajaan pada waktu itu untuk memastikan di atas meja di setiap rumah rakyat kita ada makanan terhidang. Kejujuran kerajaan menjelaskan situasi yang sebenar. Ketelusan kerajaan dengan data-datanya. Hari-hari Ketua Pengarah Kesihatan tunjuk data kes COVID-19. Tinggi ke rendah ke kita tunjuk secara telus. Saya sebagai Menteri Pendidikan nak uruskan lebih 10,000 buah sekolah dalam keadaan kes meningkat. Ianya sesuatu yang sukar. Tetapi kita telus. Kita pandai apa yang berlaku pada hari ini. Kerajaan masih lagi ya kita mengeluar minyak tapi kita masih mengimport minyak. Ya hasil negara meningkat kerana harga minyak naik, harga gas naik tetapi masih lagi bertetapi. Kita tengok bagaimana kiraan harga minyak diesel. Rakyat tertanya-tanya di mana ketulusan kerajaan. Kenapa di Sabah dan Sarawak harga begini, di Semenanjung harga begini. Ramai yang bercakap bagaimana kerajaan tetapkan harga diesel pada hari ini. Rakyat tertanya-tanya berapa harga yang diambil sebenarnya. Tunjuklah nak kira macam mana. Ramai orang tanya. Kerana tidak ada ketulusan maka kita boleh lihat ramai yang mempertikaikan tindakan kerajaan pada hari ini.